Adakah anda tahu diri anda boleh berkelakuan memberontak kepada diri anda sendiri? Tanda-tandanya. Pertama, lupa. Anda sedang memegang telefon. Tiba-tiba anda hendak bertandas. Tangan anda melepaskan telefon. Anda berdiri. Tiba-tiba tak jadi nak bertandas. Tangan anda tadi melepas kap telefon di sebelah kiri paha anda sahaja. Anda suka mencari telefon anda. Biasanya tangan kiri anda meletak kap telefon di atas meja kopi. Kejadian itu menyusahkan diri anda. Ada merasa tiba-tiba serabut hidup. Fikiran bercelaru. Gejala kedua ialah malas. Anda akan malas di saat anda betul-betul memerlukan sesuatu itu dan memerlukan anda melakukan sendiri. Tetapi kerana anda sendiri, anda telah memecat pembantu rumah anda. Dah cukup, baca selebihnya di perpustakaan awam. Saya cerita lebih-lebih. Kalau nanti korang ingat saya kata korang sewa gila pula. Kesimpulannya, jika kita tidak mengatur sesuatu untuk kita sendiri, maka kita akan melalui kesukaran di masa akan datang. Contohnya, anjing selalu memakan selipar anda. Untuk memudahkan anda, maka anda menyorokkan selipar anda di depan rumah. Ketika nak keluar rumah, anda cari selipar tidak jumpa. Ia kerana penyelesaian anda kurang sesuai. Anda sepatutnya, pertama meletakkan di tempat yang suka anjing memakannya. Dua, meletakkan di tempat yang anda mudah mencapainya dan melihatnya. Tiga, meletakkannya di tempat biasa tanpa menukar-nukarkannya supaya mudah diingat.